12 Mei 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT bertemu kita dalam rancangan Lembayung Al-Quran. Kita masih lagi membincangkan permulaan surah Al-Jin dan telah memasuki ayat yang ke-7, ke-8 dan berikutnya. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tahzib tafsir Ibn Katsir ni turun muka pada jilid yang ke-10, muka surat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya kami telah mencuba untuk mengetahui rahsia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-beritanya, tapi sekarang barang siapa yang mencuba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang menunggu untuk membakarnya. Dan sungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di bumi, ataukah Tuhan mereka mengkehendaki kebaikan bagi mereka. Jadi ini dalam kisah yang telah kita bincangkan, dan kita dapat lihat sebenarnya surah Al-Jin ni boleh dibahagikan kepada beberapa topik ataupun arkanul kisah. Ada rukun pilar pada penciptaan yang dibawakan dalam surah Al-Jin ini. Yang pertama, kita dapat lihat bagaimana jin yang beriman ini menyatakan tentang bab akidah begitu jelas. Daripada awal kita bincangkan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Kemudian kita juga dapat lihat dalam kuliah yang lalu kita telah bincangkan perkara-perkara yang juga berkaitan dengan akidah, iaitu bagaimana tersesatnya manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sekarang masuk kepada ayat wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Ini bahagian yang kedua ataupun rukun yang kedua daripada pengkisahan yang dikemukakan oleh Allah SWT tentang hakikat jin ini. Satu perkara yang menarik kalau kita lihat, bila Allah ceritakan tentang jin, bahawa riwayat yang telah kita bincangkan, kita bentangkan dalam kuliah yang lalu, Nabi yang salam tidak melihat mereka buat pertama kali. Mereka cuma mencari apakah sebabnya terhalang dari mengetahui perkembangan ketetapan Allah di langit, yang sebelum itu bebas mereka untuk meneropongnya, mengambil tahu tentangnya. Dan kita telah lihat perbezaan kejadian makhluk yang namanya jin dalam kuliah yang awal dahulu, dan Allah telah menyatakan surah Al-A'raf, pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu, menerusi ayat ke-27, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya mereka melihat kamu, dia dan juga keturunannya, kabilahnya, dari sudut yang kamu tidak melihat mereka. Jadi di sini ada nafi imkan ru'yatihim, kata para ulama. Jadi dalam konteks ini, melihat mata fizikal tu memang tidak mungkin lah, kecuali lah ada insan tertentu yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan, kisah sahabat Nabi contohnya. Macam cerita seorang sahabat Nabi namanya Sawad bin Qarib radhiyallahu an, mendapati bagaimana jin telah pun menyuruhnya, mengajaknya untuk masuk Islam. Jadi berkaitan dengan melihat atau tidak, telah saya bawakan pandangan para cendekiawan, ilmuwan pada kuliah yang lalu. Ada kalangan mereka ni yang beranggapan semua yang tak nampak itu termasuk bakteria ke virus ke, itu juga dari golongan jin. Ni ada satu bentuk ekstrim lah dari sudut penjelasan terhadap maksud firman Allah SWT. Kerana logik akal, kata Dr. Atib Nabulusi dalam tafsirnya, guru kami ni pakar tafsir dari bumi Syam ini, membuat satu bandingan untuk kita mudah faham. Allah SWT menjadikan dalam kehidupan ni keperluan kita berlandaskan kepada logik. Begini contoh, kita ni memiliki isteri, anak-anak 3 orang 4 orang sebagai contoh. Maka kita nak keluar ke mana-mana, nak pergi beli barang ke, nak pergi lunch ke, nak pergi celebrate apa-apa, mungkin hari raya ke sebagainya, kita menaiki sebuah kenderaan. Ni 5 orang 6 orang ni naik satu kenderaan, katalah naik sebuah van, naik sebuah MPV contohnya. MPV ni kekuatannya berapa? Horsepower ni kan 10 horsepower lah contohnya.
cukuplah untuk membawa kita semua ni. Bukan sisi dia punya horsepower. Jadi kita tak perlulah untuk menggunakan sebuah jentera berat macam backhoe ke, macam bulldozer ke, yang mungkin nilai kekuatannya macam 100 ekor kuda. Kerana keperluan kita pada waktu itu 6 orang ni menaiki sebuah MPV van, itu kekuatan yang diperlukan. Tak perlu kita pergi bawa sebuah lori balak ke ataupun lori kontena ke untuk bawa orang menaikinya beramai-ramai. Tak sesuai. Maka logik akal begitulah, untuk dimudahkan faham. Ada perkara yang kadang-kadang Allah SWT jadikan akal kita ni tak boleh sampai kepada situ. Dia beri kita kekuatan akal itu untuk fikir setakat ni saja. Dan bukanlah semua benda yang kita tak nampak itu kita kena kata tiada. Kalau begitu, suruh seorang bersembunyi belakang pintu. Nanti tanya orang, ada tak fulan? Orang semua tak nampak. Tak ada. Padahal dia ada belakang pintu. Kita juga suruh seorang duduk dalam sebuah bilik. Di bilik sana ada orang lain. Kita kata, ada tak orang sana? Dia tak ada. Padahal ada orang kat sana. Kerana dia tidak nampak. Tidak nampak itu tidak berarti tiada. Maka semudah itu bahawa bab ilmu ghaib yang Allah bawakan ni adalah berlandaskan kepada keperluan kita dalam kehidupan. Maka perkara yang kita perlukan itu yang diberitahu oleh Allah, yang dibagi kita nampak. Contohnya, ada perkara yang kita tidak nampak tapi diberitahu kepada kita bahawa perkara itu wujud. Maka kita beriman dengannya di bawah prinsip sami'na wa ata'na. Jadi ayat ini kalau kita lihat memberikan penjelasan lanjut kepada hakikat penciptaan makhluk yang beriman kepada Allah SWT ni. Adalah perkara yang menarik berkaitan dengan penjelasan siapakah jin ini, siapakah iblis ini. Nanti saya akan sebutkan pandangan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in yang terkemuka ni. Beliau mempunyai penjelasan yang menarik lah, kaitan ada di kalangan jin ni merupakan waliullah, ada merupakan fasaqah, kafirun, munafiqun. Pembahagiannya pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Al-Kahfi. Tak apa, nanti kita bawakan lagi sekali. Jadi dalam ayat ini, bila melihatkan kepada pengiktirafan atau penjelasan yang dikemukakan oleh jin ni, kita akan lihat ada di antara inna yang digunakan dibaca kasrah, musaqqalah, iaitu tasdid namanya, ada sabdu. Ada pula yang dibaca fathah, mukhaffafah. Jadi kata Ibn Bahar, seperti disebut dalam kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Qurtubi, bahawa apa yang dibaca kasrah musaqqalah ni, ia merupakan perkataan jin yang mendengar bacaan Nabi itu, lalu mereka telah pun berdakwah ke atau menceritakan perkara itu sama mereka ke, dan Allah telah pun membawakan hakikat itu dalam surah Al-Jin ini. Manakala yang bersifat an itu, mukhaffafah tu, ini fathah ni, ini merupakan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, bila Allah Taala menyatakan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', ini satu bab balaghah yang telah kita pelajari, namanya jinas istiqaq, iaitu perkataan qa'ada, naq'udu, naqa'id. Ini semua perkataan wazannya fa'ala, qa'ada. Kemudian kita dapat lihat wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini nanti kita akan lihat bagaimana adabnya golongan jin muslim ini, iaitu mereka ni menisbahkan semua bentuk kebaikan kepada Allah SWT. Ini pernah kita bincangkan dulu dalam surah Syu'ara, bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika menceritakan tentang sifat yang ada pada Tuhannya, kehebatan, keagungan itu, bila sampai kepada bab sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin, sedangkan sebelum itu dia makan minum pada aku. Tiba tentang penyifatan sifat negatif ini, adab orang beriman tak terkecuali golongan jin ini, iaitu mereka mengatakan bahawa segala kebaikan itu disandarkan kepada Allah, dan segala keburukan itu tidak disebut bahawa Allah SWT yang melakukannya, padahal hakikatnya daripada Allah juga. Ini satu adab yang akan kita lihat. Kemudian yang digunakan di sini, la nadri asyarun urida miman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini perkataan yang digunakan, iaitu syarun dengan rasyad. Ini adalah tibak. Tibak ini berarti maknanya satu perbezaan ataupun satu opposite, satu perlawanan maksudnya. Kemudian bila Allah Ta'ala menceritakan atas lisan jin ini, menceritakan tentang, nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut tentang beberapa bentuk tibak ataupun apa yang digunakan jinasnya dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian Allah menyebut perkataan di sini, labasnas sama. Ni lamasa, kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya. Ini adalah merujuk kepada hakikatuhu al-lamsu biliyad. Hakikatnya kalau sebut lamasa ni maknanya perkataan yang merujuk kepada menyentuh langit. Langit ni satu perkara yang kita pun tidak fahamlah hakikatnya. Dia merupakan tempat tinggi. As-sama, dia perkataan sama, yasmu, sama. Jadi maknanya seorang yang berada kat kutub utara, langit di atas kepalanya berada di atas. Yang berada kat kutub selatan, langit berada, dilihatnya di bawah. Jadi merupakan satu benda yang merujuk pada tinggi lah. Pernah saya huraikan perkara sedemikian. Jadi bila sebut perkataan al-lamsu di sini adalah merujuk kepada majaz, iaitu usaha mereka ni untuk mencapai langit dan mendengar perkhabaran yang ditetapkan oleh Allah SWT, di mana Allah telah menetapkan urusannya, pentadbirannya, segala perintahnya kepada harasa. Harasa ni macam kalau kita belajar bahasa Arab lah, dia isim jamak, macam
sebut khadam, mufradnya khadim, tapi bila jamak jadi khadam. Begitu juga harasan ini mufradnya sebenarnya adalah haris, iaitu penjaga yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga langit. Kemudian perkataan syuhubah ni berarti bintang-bintang yang membakar. Di jamak ada perkataan syihab, iaitu nyalaan api yang terang benderang. Kemudian naq'udu minha maqa'ida lis-sam', kami berusaha untuk memperdengarkan, mengikut perkembangan, memperhalusi, mengamati, dan telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu bagaimana pandangan daripada Imam Baydawi contohnya, daripada Imam Qurtubi sebelum perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahawasanya sebelum daripada Nabi dibangkitkan, maka para jin syaitan ini mereka boleh mendengar perkara tersebut. Ada kawalan di langit, tapi jumlah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga langit itu tidaklah seramai selepas perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjagaan langit itu lebih sempurna, lebih kuat selepas perutusan Nabi Muhammad SAW. Iaitulah golongan jin ini tidak lagi mampu untuk meneroka, meneropong ke, mencari ke apa-apa maklumat langit, kerana semua telah pun dibataskan. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, bila Allah Taala menceritakan tentang golongan jin ini tadi, bahawa kami duduk boleh menanti perkembangan ke situ, duduk diumpamakan seolah mana naqudu tu bukanlah sebenarnya duduk atas kerusi, maknanya menantilah. Jadi ini juga satu bentuk daripada penggunaan istiarah ke atau majaz ke yang merujuk kepada satu perbuatan yang kita lakukan, tapi tak semestinya berkeadaan demikianlah. Jadi yang dimaksudkan di sini, wallahu alam, nampaknya golongan jin dalam hadis yang panjang yang telah kita bincangkan, bahawa sebenarnya itu mereka bebas mendapat tahu apa-apa perkembangan, dan mereka telah mengkhabarkan kepada golongan dukun, pawang, bomo sebagainya di bumi. Tapi sejak utusan Nabi SAW, maka perkara itu tidak lagi dibenarkan. Jadi bila Nabi diutuskan, Quran diturunkan, kami cuba untuk mencari berita langit sebagaimana kebiasaan, tapi kami menemui langit itu memang dikawal ketat, penjaga-penjaganya yang kuat, malaikat yang menjaganya daripada kecurian maklumat ini. Kami juga mendapati jangan bermain, kerana siapa yang cuba juga meneroka maka akan dihalang, bahkan dikejar dengan bintang-bintang yang membakarnya. Ini disuruh perkataan syuhub yang digunakan. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, seperti dinyatakan dalam tafsir Jarir Tabari, dulu syaitan ni mempunyai tempat-tempat duduk di langit untuk mendengar wahyu. Apabila mereka mendengar satu perutusan, satu ketetapan, mereka akan menambah 9 lagi. Satu itu memang benar, tapi yang lain itu merupakan batil. Maka bila sebaik saja Nabi diutuskan, mereka terhalang daripada mendapat tempat duduk itu pun sudah tidak ada lagi. Ini mereka dilemparkan dengan batu-batu, dengan kilat, dengan obor, dengan api, yang akan mengakibatkan sebahagian mereka ni cedera parah dan mati pun ada. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan bagaimana berkaitan di antara jin dengan iblis, seperti dikatakan oleh Imam Hasan Basri, bagaimana kaitannya di kalangan jin itu yang muslim, dan kalangan mereka memiliki tahap kedudukan sebagai waliullah. Inilah di kalangan mereka yang taat, dan di kalangan mereka merupakan orang yang saleh, itu ada. Dan insyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan jelaskan perkataan digunakan oleh Allah, itu perkataan qasid, berbeza daripada muqsid. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.